Okey, Assalamualaikum. So, sekarang ni kita nak buat bagaimana kita nak buat uh, penolakan ataupun subtractor menggunakan adder. Okey, contoh soalan yang saya nak bagi ni, kita ambil soalan mudah desimal. So, contohnya kita ambil 8 tolak 3. Kita tahu 8 tolak 3 sama dengan 5. Tetapi bagaimana kita nak buat benda ni 8 tolak 3 ini dalam bentuk tambah. Jadi kita tahu 8 adalah 8 tolak 3, kita boleh buat tambah dengan negatif 3. So kalau awak dah belajar matematik, 8 tambah negatif 3 akan dapat hasil dia 5. So dalam proses adder, subtraction menggunakan adder, so kita akan guna kaedah yang ini. Okey, so bagaimana? Mula-mula kita convertkan nombor 3 ini dulu. Okey, nombor 3 ini ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk apa tadi tu? Ke dalam bentuk two's complement ataupun negative number. So kita tahu 3 adalah, ini adalah 4 bit. So 3 adalah 0, 0, 1, 1. Ini adalah 3. Kita convert dalam two's complement. Yang pertama, kita togglekan dia jadi 1100. Ini yang pertama. So, yang kedua, kita tambahkan 1 pada LSB. So, dia akan dapat 1101. So, this is a negative 3. Okay, 1101. Kemudian, 8. 8 adalah, value 8 adalah macam, 8 ni, apa value 8? Value 8 adalah 1000. So, ini adalah 8. So, 8 tambah dengan 1101. Alright. So, bila kita tambahkan 8 dengan 1101, so, kita akan dapat 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0 jadi 0. 1 tambah, 0 tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1 jadi 10. Okay. So, carry out ni yang carry ini kita neglect kan, kita tak ambil kira. So kita just pakai jawapan dia 4 bit tu. So 4 bit dia dapat jawapan 0101, which is 0101. Kalau kita convert, dia akan dapat hasil 5. So inilah cara untuk kita nak buat subtractor menggunakan adder. Terima kasih.